Adakah ia sekadar hiburan ringan ataupun ada yang maksud lagi besar di sebaliknya? Yang tungtung sahur tu, Ballerina anomali cappuccino, lah, semua benda tu. Diorang bring it up, and then itu yang kita tahu. Gula kalau kita ambil, dia memang rasa sedap. Tapi sakit tu. Tapi dia sakit. Dia akan membuatkan kita numb. Macam you kebas kaki. Jangan biarkan teknologi yang handle you punya dopamin. You handle you punya dopamin. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton podcast Apa-Apa Saja Harian Metro bersama saya, hos anda, Zahira Sazali. Dan hari ini kita akan membicarakan salah satu topik yang sedang hangat diperbualkan di media sosial, iaitu fenomena brain rot. Ada yang mengatakan fenomena ini sekadar hiburan ringan, tetapi ada juga yang risau bahawa ini adalah salah satu racun otak. Jadi, untuk kita memahami isu ini dengan lebih mendalam, bersama kita hari ini ialah Dr. Nurwina Akmal binti Anwar, Timbalan Pengarah Pusat Hal Ehwal UKM, pensyarah psikologi juga merangkap penolong setiausaha kormat Persatuan Psikologi Malaysia. Doktor, terima kasih kerana sudi hadir bersama kami hari ini. Sama-sama, Zaza. Okey doktor. Mungkin kita boleh mulakanlah dengan soalan yang paling asas. Apa itu sebenarnya brain rot? Mungkin dari mana istilah tu datang dan macam mana boleh mula muncul menjadi popular di media sosial? Okay. Brain rot ni basically dia memang baru. Dia new things. Even research ataupun kita panggil kajian berkenaan brain rot baru lagi tahun 2022, 2023. Nama istilah brain rot tu pun baru diperkenalkan oleh Oxford Press. Dia cakap brain rot. Brain rot tu apa? Dalam bahasa Inggeris dia cakap kerosakan otak. Maksudnya otak rosak. Otak rosak. Dalam bahasa Melayu kita nak translatekan dia otak rosak. Sebab apa? Otak kita, brain kita, dia ada function kognitif. Function untuk kita berfikir, function untuk kita mengira, menganalisis. So bila brain rot ni means function tu dia reduce. So kita panggil dia brain rots. Jadi bila dekat social media, orang selalu gunakan perkataan tu macam social ataupun macam gurauan. Diorang akan kata, otak I tengah brain rot lah sekarang ni. Maksudnya kita faham otak dia tengah tak function. Betul. Itu maksud dia, brain rot. So dia new, baru tahun 2022, sekarang 2025, dah baru 3-4 tahun. And then Oxford pun baru start kajian-kajian yang pertama. And then perkara ni memang digunakan secara social dekat social media. Okey doktor, brain rot tu adalah kerosakan otak atau? Kita panggil dia rosak otak. Rosak otak lah. Tapi nak translate kan. Tapi orang selalu cakap brain rot lah. Mungkin doktor boleh kongsi juga kenapa agaknya fenomena brain rot ni cepat sangat jadi trend, terutamanya dalam kalangan kanak-kanak lah. Kalau kita tengok zaman sekarang ni, adik-adik yang umur 5 tahun, 8 tahun, orang cakap mudahlah terpedaya ke terjerumus. Terjerumus lah dengan trend-trend brain rot ni. Okay. Kalau kita nak faham kenapa kanak-kanak terjerumus dalam brain rot ni, sebenarnya sebab konten yang dihidangkan kepada mereka tu macam tu. Tapi sebenarnya kajian yang ada sekarang ni, diorang menunjukkan tentang efek kepada remaja dan juga young adults. Maksudnya young adults ke bawah. Even sebenarnya kita pun kadang-kadang terkena. Kejap lagi nak tahu kita pun terkena kan. Sebab apa? Kita tak ada konten yang ni. Pernah tengok brain rot kan? Konten-konten tu apa? Konten-konten yang macam dia macam tak ada faedah, tak ada faedah. Manfaat. Dia punya konten tu yang macam pecahkan belon, tayar tu. Saya pun tengok kadang-kadang. Tengok kan? Maksudnya benda tu berlaku dekat kita juga. Kalau dekat kanak-kanak yang tungtung sahur tu. Yang apa nama dia? Ada ballerina anomali lah. Semua benda tu. Tapi sebab tu diorang bring it up, and then itu yang kita tahu. Tapi dekat kita ada benda tu. Which is kita tak tengok pun. Saya tak sedar. Tak sedar kan? Sebab saya pun tengok kadang-kadang. Sebab dia macam, bila kita tengok tu, kita macam stuck dengan benda tu je. Kita macam nak tengok sampai habis. Macam menarik untuk kita tengok. Dia looping untuk kita tengok. Dia looping kan?
Okay, nak cerita benda tu, kenapa kita boleh terstuck macam tu juga kanak-kanak pun dia boleh terstuck macam tu. Itu kita panggil dia brain rot. Okey. Dari segi sudut psikologi pula, doktor, adakah sebenarnya ia sekadar hiburan ringan ataupun ada yang maksud lagi besar di sebaliknya? Sebab kadang-kadang kita tengok tu sebagai macam fun-fun je, mungkin sekejap je, atau sebaliknya ada sebenarnya benda-benda yang tak sepatutnya. Okey, kalau kita sebut pasal hiburan, soalannya kalau kita tanya ni hiburan ke? Hiburan ni kalau kita go back pada psikologi punya hiburan ni bila kita rasa happy. Bila kita rasa happy, kita patah balik happy tu bila mana kita ada satu chemical yang kita panggil dia dopamin. Dopamin tu memang famous. Korang semua tahu kan pasal dopamin? Dopamin? Maksudnya? Dopamin tu adalah hormon dalam badan kita. Hormon dalam badan kita yang dirembeskan. Bila kita exercise, kita rasa dopamin. Kalau orang geletek kita dopamin tu akan release. Kalau orang buat lucu dengan kita, buat kelakar, dopamin. So kita happy. So hormon dopamin tu yang menyebabkan kita happy dan itu yang menyebabkan kita panggil kita berhibur. Jadi soalan tadi hiburan kan? So kita go back, hiburan tu maksudnya macam tu. Jadi dalam brain rot ni, dia akan releasekan dopamin dalam masa yang very quick. Habis satu video, dopamin release. Habis satu video, dopamin release. Sebab tu, bila you tengok video yang looping berulang, habis je looping tu, you punya hormon tu dia akan release dan you akan nak tengok lagi. Sampai you tak sedar berapa jam you tengok. Betul. Kadang-kadang kita macam penat lah, rehat kejap lah, tengok dah petang. Banyak tengok kerja dah tergendala. Banyak kerja dah tergendala. Itu lagi panggil brain rot. Itu lagi panggil dia brain rot. Dan benda ni dia belum lagi ataupun kita tak ada lagi kita panggil dia sebagai satu penyakit. Maksudnya dia bukan simptom, dia tak ada simptom dan tak ada terapi. Tapi dia satu fenomena. Tapi dia akan impact dia besar dari segi psikologi. Impact dia sangat-sangat besar. Even kita sendiri pun bila kita tengok benda tu sampai petang, sampai 2-3 jam kita tak perasan, dia actually impact kita punya brain. Macam mana impact dia tu sejauh mana, doktor? Mungkin doktor boleh kongsikan. Risau. Kita tengok macam anak-anak je ni, adik-adik je ni. Rupanya kita pun dalam sedar tak sedar terjerumus dengan benda tu. Okay. I cerita pasal dopamin balik tadi. Boleh, doktor. Okay. Dopamin tu bila kita buat sesuatu, contoh kalau kita exercise, kita ada satu effort, kita exercise, lepas tu dopamin tu release. Okay. Ataupun kita baca benda kelakar, kita baca, lepas tu kita rest, dopamin tu akan release. Means that kita do something untuk dopamin tu release. So dopamin tu release because of we work for it. Kita bekerja untuk dapatkan releasekan dopamin. Tapi video yang pendek ni kita tak buat apa-apa, dopamin tu release. Sampai masa dopamin tu akan release without effort, dia akan menyebabkan brain kita mahukan dopamin yang tanpa effort. Okey, maksudnya dopamin tanpa effort tu macam mana? Maksudnya dia akan release sebab kita tengok benda tu je. So dia akan jadi macam ketagihan. Ketagihan. I nak cerita, tengok analogi brain dengan fizikal. Bila fizikal, kita tahu, kita nampak, kita makan, badan kita jadi macam ni. Kalau kita makan banyak, badan kita gemuk. Makan sikit, badan kita kurus. Makan benda berkhasiat, badan kita sihat. Makan benda tak berkhasiat, badan kita tak sihat. Okey, itu analogi untuk fizikal. Untuk brain pun ada. Benda yang kita bagi makan atau kita masukkan yang tak sihat, dia akan jadi tak sihat. So sama. So brain rot ni dia macam sugar. Macam gula. Gula kalau kita ambil, dia memang rasa sedap. Tapi sakit tu. Tapi dia sakit. Tapi dia suruh gula tu racun. Jadi brain rot dia macam gula. Jadi apa yang kita masukkan dalam brain kita sama macam apa makanan kita masuk dalam fizikal kita. Untuk kita faham. So katalah kita baca buku. Kalau kita baca buku satu artikel yang sihat, so brain kita akan sihat. Kalau kita baca artikel yang pendek, brain kita akan sihat. Okey, nak cerita pasal kognitif tadi, saya nak cerita pasal kognitif sebab kita dah masukkan gula dalam brain kita. Gula means analogi tu brain rot tadilah. Konten-konten yang pendek-pendek macam ni. Untuk pengetahuan Zaza, brain kita, kognitif kita berfungsi ada struktur. Structure macam mana? Zaza dulu masa sekolah, Zaza ingat tak? Kalau buat essay, Zaza kan journal. Essay. Memang ingat essay.
Saya kan jurnalis, penulis. Bila penulis, you kena tulis, first you akan ada introduction, lepas tu ada content, lepas tu ada penutup. So brain kita function macam tu tau. Kita kena ada opening, ada content, ada penutup. Dia ada structure 3. Tapi video pendek ni dia tak ada. Kan? Itu yang membahayakan sebenarnya. Itu yang menyebabkan brain kita nak benda yang tak ada ni. Okey. Bila brain kita nak benda yang tak ada, tak payahlah structure, opening, content, tak payah kita, kan? Orang yang susah-susah menulis, dia susah-susah fikir apa content yang first. Orang yang susah-susah nak tuliskan content dia isi apa? Sebab itu structure brain kita. Tapi kalau brain kita yang senang macam ni, pusing-pusing, looping dah dapat, benda yang sama je. Brain kita akan ketagihan benda tu. Dia cakap benda tu lagi senang daripada ni. So bila dia lagi senang daripada ni, brain kita akan kurang function. Kat mana bahagian kurang function? Dekat bahagian prefrontal cortex. Kalau kita tengok brain, depan ni yang akan yang jaga kita punya fokus, yang jaga kita punya decision making, bahagian depan ni, dia akan tak berfungsi. Sebab you suka benda yang senang. Betul. Bila you suka benda senang, dia tak akan function. So dia akan lemah. Bila dia lemah, dia akan affect the way kita punya decision making punya style. Kita punya skill untuk buat keputusan, kita punya skill untuk analyse. Kita tak boleh berfikir rasional sebab dia lemah. Sebab kita been doing yang simple saja. Jadi kalau kita nak train brain kita gunakan structure cognitive part ni. Tapi kalau kita been doing this, brain kita makan yang sugar ni, brain kita akan lemah. So itu impact dia sangat-sangat besar. Sangat-sangat besar. So imagine kalau anak-anak murid pula, student aku tengok kan, kanak-kanak kan. Kanak-kanak diorang impak dengan benda ni. Imagine dia tak ada skill berfikir, skill membuat keputusan, skill rasional, skill hidup, dia tak boleh. Itu impact dia sangat besar. Sama macam kita. Kalau kita been looking on that, nanti lama-lama kita tak boleh fikir rasional. Pernah tengok orang kalau buat keputusan, dia tahu keputusan timbang baik, yang tak baik. Lepas tu dia buat yang tak baik. Itu sebab brain dia tak function. Disebabkan brain rot tu lah. Okey, tadi doktor ada cakap pasal efek dia kepada bahagian otak di bahagian hadapan kan. Tapi kita nak tahu juga daripada sudut kesan tadi tu kan, ada tak kesan jangka pendek dan panjang brain rot terhadap perkembangan minda, emosi dan tingkah laku anak-anak? Mungkin macam tadi doktor cakap, dia akan mengganggu kita membuat keputusan. Tapi benda-benda lain mungkin mengganggu emosi ke, sebab kita consume benda tu untuk buatkan dopamin kita naik. Saya dah faham. Pandai. Untuk membuatkan dopamin kita naik. Tapi kita nak tahu pula kesan emosi kepada orang yang sering orang cakap melayan konten-konten brain rot ni. Dia akan ada impak emosi, sosial, dua-dua pun akan ada. So tadi kita ada impak kognitif, impak sosial dan impak emosi. So kita cerita satu dulu, emosi. Emosi dekat again, brain rot ni dia akan membuatkan kita numb. Macam you kebas kaki, you tak rasa apa kan. You kebas tangan, you tak rasa apa. So sebab apa? Sebab kita tak ada input fizikal. Sebab bila you letak tangan you macam ni lama-lama you keras. Betul. Because of that input, you tak ada movement. Brain sama juga. Bila brain tak ada function, brain tak ada structure, brain tidak berfikir dan tidak digunakan dengan betul, dia akan numb. Dalam bahasa Inggeris dia panggil numb lah. So dia emotional numb. Dia akan membuatkan kita tak rasa apa-apa. Itu impact emosi. Sebab again, emosi pun dia start daripada sini. Emosi pun kita boleh proses emosi tu dekat brain kita. So bila kita proses emosi dan brain kita tak boleh function well, so emosi pun kita akan numbing, kita panggil emotional numbing, and then kita tak boleh rasa. So itu dia akan impact bila orang marah kita pun kita tak rasa apa-apa. So maksudnya dia jadi macam orang tak ada perasaan lah. Tak ada perasaan lah. Orang tak ada perasaan. Imagine you marah-marah, dia blur je. Bahaya pula. Macam dah masalah lain pula tu doktor. Ya, masalah lain. Orang kutuk-kutuk dia. What's normal is bila orang bagi kita negatif, contoh dia marah, aku kenapa macam ni, kita kena marah ataupun kita kena kutuk ke, kita ada rasa sedih ke, ada reaksi. Yang tak normal, kita tak rasa apa-apa. Okey.
Tu masalah. Masalah kan? Jadi bila tak rasa apa-apa, you cakap lah. Kalau you seorang mak, you cakap lah dengan anak tu. Kau jangan buat macam ni, tak boleh macam ni. Dia numb, dia tak rasa apa-apa. Macam mana nak ubah dia? Sebab dia tak feel that. Dia tak rasa bersalah, dia tak rasa sakit kena marah, dia tak rasa takut kena marah. So dia buat dono je. Itu emosi punya impak. Jadi itu emosi. Social pun akan ada impak dia. Social ni dia sebenarnya kalau kita tengok dari segi brain rot, sebab dia bukan penyakit, kita panggil dia fenomena. Dia sebenarnya jadi satu identiti kepada orang yang buat melihat. Orang yang consume benda ni, consume brain. Jadi dia identiti dia akan bentuk dia jadi orang yang macam mana. Jadi kalau dia jadi orang yang semua nak senang, you tengoklah meeting pun dia tak boleh handle. Meeting 1 jam 5 minit dia dah pengsan. Dia dah tak boleh handle sebab dia akan bentuk identiti dia seorang yang dia tak boleh bertahan lama. Dia suka yang singkat-singkat ni. Singkat-singkat saja, yang senang saja. Itu meeting kalau dalam isu kerja. Kalau dalam kelas, anak-anak yang selalu tengok macam ni, tu dalam kelas cikgu mengajar 40 minit, kelas sejarah, kelas matematika 40 minit. Hilang fokus. Dia hilang fokus, 5 minit dia tak boleh fokus. Itu kita nak cakap simptom tak boleh, tapi sebab dia bukan penyakit, tapi itu kita nak detect adakah brain kita dah kena hijack. First, kalau kita tengok, kita masuk kelas 5 minit kita tak boleh handle dah. Cikgu ni cakap apa, merapu dah. Kadang-kadang dia bukan sebab cikgu tau. Cikgu tu dah okey dah. Orang lain kita pula yang masalah. Kita yang masalah. Sebab kita tak boleh handle long term punya tu. Even kita nak baca satu perenggan pun susah nak faham. Sebab kita dah addicted dengan yang pendek-pendek. Faham. So 3 impak yang sangat strong kalau kita keep consume brain rot punya video. Baik kanak-kanak, baiklah kita. Baik dewasa juga. Sebab seringkali kita ingat akan ada efek pada kanak-kanak saja, tapi sedar tak sedar kita sendiri pun sebagai orang dewasa pun boleh terdapat impak yang sama lah, ataupun kesan yang sama tu kan doktor. Bagaimana pula kesan kepada hubungan sosial tadi? Untuk diri sendiri kan, kalau kita cakap bila berborak atau berbicara dengan lawan kita mungkin tak ada, orang cakap tak ada perasaan atau tak ada reaksi. Tapi bagaimana pula dalam keluarga ataupun komuniti setempat? Adakah still boleh functioning well ataupun dengan just diri sendiri je dia tak function well tu doktor? Bila kita tak ready untuk bersama ataupun dalam untuk bertahan dalam jangka masa, orang cakap dengan kita tak boleh commute, kita boleh tahu compute, kita tak faham apa dia cakap. Itu impak pada hubungan. Actually hubungan sosial ni dia punya impak because of diri kita sendiri kan. Jadi dia taklah kita nak panggil dia impak yang tinggi, tapi dia still ada impak. Jadi hubungan, kalau ditanya apa hubungan sosial, jadi bila kita berhubung dengan bos yang banyak tanya, dia bincang dengan kita, okay you kena buat macam ni, contoh Zahira kena kan, Zahira you kena buat ni, kena tulis artikel macam ni panjang dia buat, you tak habis dengar dia apa dia cakap. You cuma dengar yang first je. Itu impak pada hubungan sosial. Kalau you berbual dengan mak pula, kalau berhubung dengan mak cakap kenapalah you ni macam ni balik lambat, dia nak cerita, nak tegur kesilapan kita, tapi kita tak faham dia punya impak dia, kesan belakang dia cakap. Kita faham apa yang first je, lepas tu dia akan struggle hubungan tu dengan orang lain, sebab orang lain kita tak faham orang lain dan orang lain tak faham kita. Itu hubungan sosial dan impaknya datang daripada kemampuan kita yang tak boleh hold on. Kita tak boleh hold on. Kita sebab tu kan Zahira sekarang kan meme tu ada, tapi banyak. Tapi video yang panjang pun, yang even video yang panjang yang ada structure, even content creator, dia orang nak create video pun dia orang ada struktur, ada hook, betul. Ada structure, ada content, ada penutup, ada call to action. Itu ada structure, which is fine. Bila kita nak tahu, kita tengok video yang ada structure pun tak habis pun hook dia kita dah angkat. Tak habis pun hook dia kita dah scroll. Means kita tak boleh nak handle that long. Even ada structure tu pun 1 minit 2 minit je pun, video yang ada structure tu pun kita tak boleh nak handle that long, kita angkat. Itulah fenomena brain rot sebenarnya. Itu impak kat kita sebenarnya. Padahal content yang ada structure dia ada isi. Betul. Dia bukan content biasa. So kiranya macam kalau saya buka satu social media ni lah, saya tengok video, saya scroll macam benda ni tak memuaskan hati saya.
So saya stop, saya scroll lagi, cari yang lain lagi, cari lagi. So maksudnya macam tu doktor efek dia. Itu sebab you tahu you tak memuaskan hati, itu lain. Oh, itu lain. Itu lain. Ni means brain you nak laju. Oh, okay. Brain you nak move, walaupun benda tu you suka tentang benda tu, tapi brain you nak laju. Orang nak cakap dengan you, dia kena cakap cepat sebab you boleh tangkap sikit. Okay. Okay doktor. Saya nak tanya jugalah, boleh jadi ke brain rot ni sebenarnya adalah salah satu coping mechanism untuk generasi muda menangani tekanan hidup? Boleh dikatakan macam itulah, macam mungkin benda ni untuk bantu diorang release tension ke, atau macam mana pendapat doktor? Macam ni. Kalau kita sebut pasal coping mechanism, kita understand psikologi, dari segi psikologi, coping mechanism tu adalah cara kita handle stress. Dia maksudnya cara kita arrange stress kita. So contoh kalau kita stress ataupun kita takut nak cakap kat depan ke, kita coping mechanism, ada orang squeeze tangan dia macam tu, dia coping. Ataupun kalau dia kena marah, nanti dia ketak-ketak bibir dia, itu nama dia coping mechanism, means dia try nak handle dia punya emosi. Tapi kalau dia dalam keadaan stress, dia lebih suka, okay lah, aku penat hari ni, aku stress and aku nak baring, aku tengok handphone. Dia pun tengok handphone, dia keluar, dia sukalah mukbang. Kan? Mukbang mana ada konten? Tak ada konten ke? Tengok orang makan je lah. Tengok orang makan kan? Memuaskan, nak cakap nafsu ke atau mata ke, tak tahulah. Tapi kita lalai kan? Kita boleh lalai kalau kan? Tengok macam asyik je tengok dia. Kan? Ataupun ASMR ke kan? Benda macam tu kita pun rasa boleh release stress. Contoh. Tapi coping mechanism, kita boleh kata yang tu untuk stress. Tapi kita nak faham satu benda. Kita nak release stress ataupun release something, release rasa takut ke apa, kita nak tahu adakah kita release dengan satu benda yang kita nampak ataupun kita tak nampak. Sebab apa? Kita nak tahu yang mana. Kalau kita nampak benda tu, kita tahu benda tu, means that okay, I dah habis, stress I dah habis, I berhenti. Okay. Means kita cope benda tu dengan cara yang kita tahu, kita aware. I nak release Skype je, 1 minit siap. 1 minit aku nak tengok bumbang, okay fine. Tapi kalau dia cope sampai dia tak boleh nak faham yang dia perlu berhenti, 2-3 jam dia akan berlarutan benda tu. Okay, faham. Tu how actually coping mechanism explain. So adakah ini sekadar escapism atau macam mana? Satu lagi. Zaza punya wording ni, Zaza punya wording coping mechanism dan escapism, dia ada dua benda. Sekadar pelarian sahaja. Coping mechanism, kita arrange stress. Okay. Escapism, kita lari daripada stress. Okay. So nak cerita dua-dua benda ni actually dua topik yang besar. Tapi coping mechanism is good thing. Escapism is not a good thing. Means that you tak face benda tu. Okay. Coping mechanism you face lagi. You hadapi lagi orang yang tengah marah you quiz lagi, you hadapi lagi. Tapi escape, you just go. You pergi. Tapi dalam brain rot, bila you nak escape daripada sesuatu perkara, again dia satu benda yang akan impact you punya identity, means you are jenis yang escaping, you tak menghadapi benda tu. So kalau kita compare between coping mechanism dengan escapism, dua-dua ni you boleh gunakan brain rot as the tool, tapi coping mechanism you faham, and then escape is not a good things yang you escape for things yang you nak cuba lari. Faham. Tapi actually dua-dua term tu adalah term yang besar kalau kita nak explain. Kalau nak explain. Okay, dari sudut psikologi atau pendidikan kan, untuk doktor sendiri, apa sebenarnya yang menarik tentang fenomena brain rot ni untuk dikaji? Sebab doktor pun cakap yang fenomena ataupun perkataan brain rot ni pun baru lagi kan. Mungkin ada orang awam sendiri atau tak maklum pun mengenai fenomena brain rot ni, ataupun orang cakap brain rot itu sendiri, perkataan brain rot itu sendiri. Sebab brain rot ni new. Kalau kita tengok kajian-kajian, teori-teori pun belum ada lagi. Sebab macam tadi kita cakap,
nak cakap simptom pun tak boleh cakap sebab bukan Belum penyakit. So tapi agak membahayakan jugalah sebab ada kesan kepada mental, emosi, fizikal orang yang consume benda-benda tu kan. Betul. Sebab dia baru, dia membuka ruang banyak untuk kajian-kajian akan datang. So kepada researcher, penyelidik ataupun pensyarah yang berminat untuk kaji tentang brain rot, there is a lot of kajian yang boleh buat. Contoh, kita nak uji social seseorang tu, yang tadi soalan social tu tadi. Yang kita nak uji sejauh mana sebenarnya fokus seseorang tu bila dia kena brain rot. Contoh, kalau dia brain rot, dia watch meme tu berapa jam, dia punya fokus tinggal berapa. Fokus pun dia ada level dia. Fokus tinggi, fokus rendah. Macam tu. Itu dua bidang. Bidang ketiga kita boleh cipta intervensi ataupun kita panggil dia apa caranya kita nak baiki brain rot tu. Yang keempat, kita boleh create polisi punya rules. Yang tu pun belum ada sebab baru lagi. Kita nak create. Yang kelima, kita nak tengok apakah yang terbaik untuk content creator ni supaya jangan dia expose benda-benda macam ni. Kan persoalan dia, kenapa content creator buat benda ni? Sebab nak kita tengok lah. Nak kita tengok kan. Kita tengok lah views. Saya pun mula-mula tanya, brain rot ni dia takkan wujud kalau tak ada yang mencipta. Tapi doktor, boleh jadi juga orang yang mencipta ni pun tak tahu itu sebenarnya brain rot. Ya, boleh jadi. Kan? I agree. Mungkin mereka pun belum ada orang cakap pengetahuan mengenai brain rot tu sendirilah. Mungkin orang rasa macam benda ni pun membuatkan orang bahagia ataupun happy. So orang pun terus buat benda tu pun mungkin boleh jadi jugalah kan doktor. Dia bahagia ataupun happy bila content tu viral. Benda tu senang kan sebab manusia kita, Anda cerita come back balik pada dopamin tu. Anak muda ataupun kita semua manusia, kita memang mudah tertarik. Dopamin kita tu memang mudah sangat nak hit. Jadi konten, sebab tu orang yang buat konten dia selalu nak plan, okay kita kena buat 1 minit je. Sebab dia tahu memang kapasiti orang tak manusia boleh fokus. Kan? Sebab apa macam tu? Sebab dopamin kita lah yang arrange benda tu. Satu benda yang kita nak tahu bila kita semua tertarik ataupun hit dengan benda yang mudah. Jadi content creator akan create benda yang mudah. Lagilah dia mudah, lagilah dia create benda yang meme, lagilah dia create dan kita pun lagilah scroll, lagilah tengok. Jadilah viral. Jadi content creator lagi suka, lagi motivated untuk buat viral, lagi banyak. Buat lagi banyak. Okey doktor, bila kita bercakap mengenai isu brain rot ni kan, siapa sebenarnya yang harus peka? Kalau untuk kanak-kanak, ada ke ibu bapa ataupun tenaga pengajar dia ke, ataupun pembuat dasar platform social media macam kita cakap tadi tu lah. Sebab kita nak larang mereka pun macam kita tak ada hak ataupun ada usul-usul yang mengatakan melarang mereka untuk membuat sedemikian. Pendapat doktor macam mana? Pendapat kita untuk soalan siapa yang sepatutnya menghalang, first level parents. Ibu bapa. Itu yang I punya opinion. First level parents, dia kena cut off screen time. Kalau kita tengok dia tengok benda yang okay, screen time is still fine. Tapi screen time dia tengok meme benda yang macam tu, kita cut off, kena cut off cepat. Tapi satu good thing bila I cakap macam ni, kita semua yang terkena brain rot ni actually boleh detox. Maksudnya detox macam mana? Maksudnya brain kita tadi kan kita dah dopamine release kan? Betul. Dopamine release yang pendek-pendek tu kan? Kita boleh pusing balik brain kita untuk dopamine yang panjang. Maksudnya macam kita kena tengok apa-apa ke? Tengok benda panjang pula. Kita change. Oh, okey. Kita boleh detox. Yang tu pertama. Yang kedua, kita boleh stop. Cuba stop dulu meme tu dalam 2-3 hari. Brain kita akan balik asal. Okey. Brain kita akan balik. Dia kan ni sponge. Macam restart lah. Dia akan restart. Nanti you buat lagi, dia jadi lagi. Tapi lama you stop, brain you akan faham, okay lama dah tak ada meme. So brain you akan faham lah benda tu. Itu first parents. Yang kedua, tenaga pengajar, cikgu.
Cikgu pun benda yang level yang kedua yang boleh membantu. Lagi-lagi cikgu-cikgu yang taska kan, ada taska yang membenarkan, ada taska yang tak membenarkan, which is good. Itu level kedua. Sebab kita yang boleh stopkan diorang tak tahu nak stop. Betul. Diorang tak pandai nak stop. Kalau kita bersusah nak stop, Apalagi diorang. Lagi diorang tak tahu mana tekan button stop tu. Lagi dia shock kan, dopamin dia tengah enjoy. Lepas tu yang ketiga, polisi, memang itu level nombor 3. Itulah dia, tiga level. Okey doktor. Bercakap mengenai konten brain rot yang pendek, tapi sebenarnya saya ada jumpa jugalah. Bila saya tengok di social media, ada satu platform ni lah yang menayangkan konten brain rot tu sampai sejam doktor, di loop. Kadang-kadang dia bersama-sama lah benda-benda yang tak ada manfaat tu. Yang tu macam mana juga pula doktor? Kalau yang konten panjang begitu, adakah dia membantu tapi konten dia still konten yang benda yang sama tu? Macam mana doktor? Okay. Adakah membantu detox tadi doktor cakap? Dia tak membantu. Dia tak membantu. Dia tak bantu detox. Teori dia macam ni, senang je. Benda yang repeating, dia akan establish dalam brain kita. Contoh Zaza. Kalau Zaza bangun pagi gosok gigi, esok bangun pagi gosok gigi lagi. Sampai 10 hari, 100 hari bangun pagi gosok gigi. Hari ke 101 Zaza tak gosok gigi. Apa Zaza rasa? Rasa kurang selesa. Rasa kurang selesa kan. So looping tu dia activate macam tu. The more you repeat, the more dia establish dalam brain. Jadi orang yang buat content macam tu, dia nak establish something dalam brain for you untuk more seeing. Sebab dia ada reward kan, lagi lama kita tengok reward daripada social media, lagi lama dia tengok dapat duit. Kan content creator kan dapat duit. Betul. Jadi tidak bermanfaat untuk kita lah doktor, tapi bermanfaat untuk orang yang mengeluarkan konten tu lah maksudnya. Tapi maksudnya dia pandai lah. Dia pandai counter. Dia tahu brain tu works macam mana. Bila dia tahu brain tu works macam tu, dia akan repeat benda macam tu. Pandailah content creator ni. Kalau doktor cakap macam tu, tapi adakah kita perlu menafikan keperluan hiburan anak muda ni? Ataupun sebenarnya ada je cara lain untuk berhibur, tak semestinya harus brain rot, tapi mungkin dia menjadi trend disebabkan saya tengok sampaikan ada filter-filter yang dibuat ataupun games, dan yang paling latest saya tengok dekat mall di Malaysia sendiri, diorang jual baju yang gambar-gambar brain rot ataupun anomali, atau dikenali sebagai anomali lah, sampaikan tahap macam tu sekali. Ada baju, ada mak, ada patung, figura, dan daripada apa yang saya tengok, bukan kanak-kanak je, orang dewasa pun membeli benda tu. Adalah bubu. Ada, I see that. Ada sampai diorang buat TikTok kan, siapa yang pegang labubu. Anyway, actually yang tu I would say that it is more to marketing. So dia tahu, dia pandai main kita punya brain, and then that's how brain kita dah suka dengan anomali tersebut, dan dia boleh dari situ dia masuk apa je boleh jadi barangan, dia kartunkan. Macam kita main apa-apa pun, kita akan jadi beli baju, and tu marketing for visibility, for branding. Jadi soalannya tadi, adakah ini jadi satu hiburan? Sebenarnya go back pada hiburan. Kita punya hiburan tu kita yang pilih. Kita nak hiburan macam mana. Benda tu lagi dia flexible. Means that dia subjektif. Bila subjektif, ada orang hiburan dia berbeza-beza. So kita yang decide hiburan tu macam mana pada kita. Contoh kalau kita tidur pun dah jadi satu hiburan, it's fine. Tidur hiburan. Sebab itu dah make you happy. Kalau you pergi pantai tu ada satu hiburan, you choose. Kalau tengok TikTok tu satu hiburan, kita actually yang decide benda tu. Actually kita yang decide kita nak berhibur dalam bentuk apa. Ada orang berhibur dengan menyanyi, menari. Ada orang berhibur dengan memasak. Kita yang decide. Tapi hiburan yang bentuk macam tu kita nampak, dan dia tak repeating, dan dia panjang. You nak pergi pantai berhibur, fine, tapi you kena drive pergi pantai. Kan, you kena put effort untuk dia berhibur. macam ada struktur lah situ. Kalau you nak berhibur, contoh nak menyanyi, you kena pasang karaoke, you kena ada benda yang you kena buat. Tapi
Kalau tengok video ni, apa je benda you kena buat, klik. Duduk je dan klik dan scroll. Tak bergerak. Ya. So kita pilih nak hiburan yang senang dan sakit ataupun hiburan yang susah tapi lebih bermanfaat. Lebih bermanfaat. Okey, doktor, mungkin doktor boleh kongsikan pula bagaimana peranan ahli psikologi melalui PESIMA dalam mendidik masyarakat mengenai fenomena ni. Bagus soalan ni. Means that actually sebagai seorang ahli psikologis, kita pun ada peranan. So peranan dia pertama memang kita nak sebarkan maklumat. Kita kena bagi tahu sebenarnya behind the scene ataupun behind the story of it. Macam mana benda ni boleh berlaku. Macam Zaza jemput hari ni. So ni kita dah jadi satu peranan, kita dah menjalankan satu tanggungjawab kita, which is very very good sebab orang tak tahu. Betul. Dan even kalau kita nak tahu, kita boleh baca sebenarnya. Brain root tu kalau buka buku, buka internet, you can read, boleh jumpa. But brain kita tu tak faham benda yang panjang macam tu. Faham kan? Jadi peranan ahli psikologi ialah menceritakan, memudahkan penyampaian ilmu tu. Itu yang paling penting sekali. Ilmu tu boleh cari, tapi kalau kita kena mudahkan supaya orang pun faham dengan laras bahasa yang lebih mudah difaham. Itu satu peranan yang besar dah untuk kita bantu. Okey doktor, mungkin yang ini kita bagi pesanan khas lah kepada ibu bapa terutamanya ataupun pendidik-pendidik supaya anak-anak ni tidak terjerumus lah ke kancah, terjerumus dengan perkara-perkara, boleh kita cakap negatif ke? Sebab dia agak menjejaskan kan, memberi kesan kepada mental, emosi anak-anak kan. Mungkin doktor boleh bagi sedikit lah pendedahan ataupun pesanan kepada terutamanya ibu bapa lah kan. Sebab kadang-kadang ibu bapa ni dia macam tengok anak tak nangis bagi kan. Ada ibu bapa yang saya lihat lah daripada perkongsian video viral di social media kan, ibu bapa tu sendiri pun join the trend ataupun ibu bapa tu sendiri yang bagi anak-anak untuk consume benda-benda ni sebab benda ni fun-fun je, tak ada apa-apa pun, dia suka, saya pun bagi je lah macam tu. Nasihat I yang paling senang kepada semua, jangan biarkan teknologi yang handle you punya dopamin. You handle you punya dopamin. Itu nasihat I. And then you also handle anak-anak you punya dopamin. And then always think ataupun selalu ingat apa je yang you bagi kat dia, itulah yang akan keluar. So kalau you bagi sugar, badan you akan sakit. Kalau you bagi brain root, minda you akan sakit. Dua-dua akan sakit. So you know that what in, what should be out. So jangan bagi teknologi handle you punya dopamin, you handle you punya dopamin sendiri. So ibu bapa haruslah peka mengenai isu ini sebab mungkin kita rasa benda ni cuma perkara kecil saja ataupun mungkin sekali lalu lintas, tak ada apa-apa pun, kartun je untuk anak-anak, tak ada apa-apa pun, benda tu nyanyi-nyanyi je. Tapi kita sebenarnya harus bijak memilih apa yang patut dan tak patut untuk terutamanya anak-anak kita tengok ataupun tonton ataupun orang cakap benda apa yang dia suka dan tak suka. Kita harus ambil tahu dan ambil maklum lah sebab tak semestinya semua yang berada di social media itu bagus untuk anak-anak, terutamanya untuk mental dan emosi mereka. Okey, sekali lagi terima kasih banyak-banyak Dr. Nurina atas perkongsian hari ini yang sangat membuka mata sebab saya sendiri pun baru sedar sebenarnya benda yang saya consume sendiri tu pun sebenarnya agak bahaya ataupun sebenarnya tu brain rot. Selama ni saya tak sedar, saya ingat ni fun-fun je. Mungkin lepas ni saya sendiri pun boleh ambil maklum lah untuk perkara ini. Dan kepada pendengar setia ataupun penonton setia podcast apa-apa saja, jangan lupa untuk ikuti episod yang seterusnya lagi bersama kami di Harian Metro. Assalamualaikum dan jumpa lagi. Okay.